Kalau nak nagih hutang tu agak sabar dikit. Karena rata-rata orang bayar hutang ini nyeri ke hati. Yo, dia minjem mak geledek peta, malik ke mak kaya semut. Kaldanya tu tidak lum nak malik ke ngomong tu tidak pula mengkel hati tu. Ini kayak baju bersalin. Dia punya hutang dengan kita, dia berunjal barang di pasar, beli kipas angin, beli kulkas, anaknya ngedit motor, apa nak mengkel hati. Dia minjem duit dengan kita berdegup, misal 1 juta 2 juta, nah 1 juta. Dia nak balik ke terumpak 1 juta tu tak baca dia ngintang kanya. Tapi paling tidak dia bergoyong. Sebulan 100, sebulan 100. Namanya tu ada iktikad nak lemah. Ini kapan nyingok kita, mak kaya nyingok apa? Berdebi silang. Kita yang minjemi dibuat wong mak itu tu ada balasannya. Misalnya minjem duit janji sebulan, pinjam 1 juta, janji nak balik ke sebulan, disnya balik ke sampai harinya sebulan, belum balik ke, lebih dari hari perjanjian tu, kita mendapatkan pahala sedekah dengan dia sehari 1 juta. Dapat juga pahala. Dianggap kita sedekah dengan dia sehari 1 juta sampai masa dia balik ke. Cuman kalau kita manusia ni mengkel. Cuman kita tu nak nyingok tanggungjawab dia baik. Nak balik ke apa Tidak.